Hari tu scan baby girl. Tiba-tiba keluar baby boy. Siapa pernah macam tu? Okay. So jom Kak Nur share 3 sebab kenapa benda ni boleh berlaku. Alright. Nombor 3 ni ramai yang abaikan. Sebab yang pertama, ada kemungkinan scan baby tu dilakukan terlalu awal. Contoh, mungkin walaupun secara teori kita boleh tengok seawal 16 minggu kandungan, tapi pengalaman Kak Nur kebanyakan yang Kak Nur nampak jauh lebih jelas adalah 20 minggu ke atas. Sebab kadang kalau masih awal kan dia masih kecil, kadang-kadang boleh silap. Dan ada juga kes, contohlah baby boy ya. Baby boy dia kan bulat, tapi contohlah kaki dia berkepit, dia akan nampak bentuk macam belahan bibir kemaluan perempuan. Itu pun boleh berlaku sebenarnya ya. Sebab itu kesilapan boleh berlaku di situ. And then yang kedua, of course lah pengalaman doktor tu. Kak Nur dulu pun masa Kak Nur mula-mula jadi doktor, Kak Nur pun kurang mahir bab scan jantina ni. Tapi lama-lama kita practice make perfect kan. Practice everyday, scan everyday. Lama-lama kita pun semakin hari semakin mahirlah tentang scan tu. Okay, Kak Nur pun Alhamdulillah dah 17 tahun. Lebihlah 17 tahun dalam perkhidmatan. Yang ketiga, inilah yang selalu ramai abaikan, iaitu kun fayakun. Itu adalah kuasa Allah. Sebab itu, Kak Nur, bila Kak Nur terangkan dengan pesakit Kak Nur memang tidak akan cakap 100% ini adalah jantina ni, walaupun Kak Nur nampak dengan jelas. Ya, sebab kita akan explain secara teori, yes, dia akan macam ni. Tapi apapun semua dengan izin Allah. Okay? As a Muslim, kita kena percaya yang tu. Okay? So itu antara yang common lah mengikut pengalaman Kak Nur. Dan mungkin anda boleh share pengalaman korang, boleh komen di bawah. Okay? So harap video ni dapat membantu.